pesakit kencing manis. Lebih baik tinggalkan roti canai sebelum ia tinggalkan kesan yang lebih parah pada badan kau. Hari ini mungkin kau cuma rasa letih lepas makan, tapi esok lusa mungkin kau mula rasa mata kabur, kaki kebas, luka kecil pun tak sembuh-sembuh. Dan kalau masih tak jaga, mesin dialisis akan jadi peneman hidup yang setia. Roti canai memang nampak ringan, tapi sebenarnya dia tinggi karbohidrat ringkas, mudah serap, mudah naikkan gula dalam darah. Bila makan pagi-pagi masa perut kosong, bacaan gula naik mendadak. Badan jadi lemah, kepala pening, mata kabur. Lepas tu marah-marah, cepat penat dan tak tahu kenapa. Minyak goreng yang digunakan pula selalunya dah banyak kali guna. Itu yang hasilkan lemak trans yang perlahan-lahan rosakkan jantung dan saluran darah. Dan kau tahu tak, roti tu langsung tak ada serat. Maknanya tak ada apa-apa yang bantu kawal penyerapan gula tu. Kau masih rasa selera? Aku faham. Sedap tu, nikmat. Tapi jangan sampai nikmat itu jadi racun yang perlahan-lahan racuni kesihatan sendiri. Sayang diri, sayang masa depan. Tinggalkan sekarang sebelum doktor yang paksa tinggalkan nanti.